Untuk video hari ini, kita akan tengok basic kepada probability ataupun kebarangkalian. Kebarangkalian ni sebenarnya kalau nak bagi apa tu probability, biasanya kebolehjadian. Kebolehjadian. Contohnya kita ada satu coin. Okay. So shilling tu dia ada dua side. Satu head dan lagi satu adalah tail. Jika kita toss coin tersebut, kita mungkin dapat head ataupun kita mungkin dapat tail. Jadi kita akan cari kebarangkalian ataupun kebolehjadian benda tersebut berlaku. So itu adalah probability. Sama juga untuk dadu. Untuk dadu kita ada 6 muka, iaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Apabila kita baling satu dadu, kita boleh je dapat apa-apa nombor dekat sini. Contoh, kita boleh dapat 6, kita boleh dapat 4, kita boleh dapat 3 dan seterusnya. Jadi untuk kebarangkalian ni, kita akan kira apakah probability yang kita dapat nombor tersebut. Okay, so yang pertama, contohnya kita ada satu coin. Okay, coin ni saya toss. So coin ni biasanya ada head ataupun tail. Okay, apabila saya toss coin tersebut, saya mungkin dapat head, mungkin dapat tail. Okey, probability dia macam mana kita cari? Senang saja. Untuk probability, kita akan ambil dalam pecahan. Okey, yang bawah ni adalah total ataupun jumlah, dan bahagian atas ni adalah selected. Okey, senang kata selected. Okey, contoh untuk coin punya situation ni, kita cari dapat head. Okey, dapat head adalah first thing adalah total. Total, contoh kita ada dekat sini ada 2. Kita boleh dapat head ataupun tail. Total dia adalah 2. Yang selected adalah head. Dan untuk situasi ni head ada satu saja. Jadi 1/2 adalah kebarangkalian kita dapat head. Kita boleh tukar kepada perpuluhan juga. Jika nak kira dapat tail, sama juga per total. Total kita adalah 2. Head dengan tail masih sama. Tail kita kena cari ada berapa dekat situasi ni. Ada satu saja. So yang ni pun sama juga, 0.5. 0.5 ataupun 1/2 ni adalah separuh. Apabila kita toss satu coin tersebut tu, kita akan ada separuh kebarangkalian kita dapat head, separuh kita dapat tail. Seterusnya kita tengok lagi satu situasi dengan dadu. Dadu pula kita ada 6 muka. Okey, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, contohnya satu muka ada 1, lagi satu kita ada 2, lagi satu kita ada 3 dan so on. Jadi kita sekarang nak cari probability dapat 4 contohnya. Okey, so sama juga dia punya formula. Bawah dia adalah total, atas dia adalah selected. Okey, so sekarang kita nak select nombor apa? Kita nak select nombor 4. Nombor 4 adalah dekat sini. Okey, ada berapa 4 dekat sini? So kita ada satu saja. Jadi kita kena tulis 1 per total. Total kita kena cari ada berapa nombor dekat sini. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So dia punya probability adalah 1/6. Kita boleh juga tukar pada perpuluhan jika perlu. Dan tip yang kita kena tengok ataupun bagi perhatian adalah, semasa kita kira total number ni, kita kena include juga nombor yang kita selected tadi. Contoh saya dekat atas pilih 4 dan letak sebagai ada 1 4 dekat sini. Tetapi masa kira jumlah tersebut, kita masih kena include juga 4 tersebut. Okey. So ini adalah basic kepada probability. Untuk probability kita juga buat satu tree diagram. Okey. Tree diagram biasanya contoh saya mula dengan satu situasi. Kita toss coin 3 times. Okey. Coin kita kena tahu ada 2, iaitu head dan tail. Okey, kali pertama kita baling coin tersebut, kita akan dapat head ataupun tail. Kali kedua pula kita baling, kita mungkin dapat head ataupun tail. Sama juga kali yang kedua. So kita boleh assume ini pakai kali 1
Ini kali kedua. Seterusnya kali yang ketiga pun sama juga. Head, tail, head, tail, head, tail, head, tail. Ini adalah kali ketiga. Okey, saya terangkan situasi ni. Okey. Soalan kata kita baling koin tersebut 3 kali. Okey. Maksudnya ni adalah kali pertama. So first time saya baling koin tersebut, saya mungkin dapat head ataupun mungkin dapat tail. So kita tak tahu kita akan dapat apa. Ini semua adalah possibilities. So ini semua adalah apa-apa possibilities yang kita boleh dapat jika kita toss koin tersebut 3 kali. So ni yang kali pertama kita akan dapat head ataupun tail. So yang ni first one dah settle. Lepas tu kita tengok yang kedua pula. Kedua tu sama juga kita dapat head ataupun tail. Okey, so yang ni kali yang kedua. Cara yang kita tengok adalah okey, kita baling 3 kali. Contoh kita dapat head ketiga-tiga kali. Okey, first time kita dapat head. Second time kita baling, kita dapat head juga. Ketiga kita baling, kita dapat head juga. So ni adalah salah satu probability. Contoh kita nak cari adakah mungkin boleh berlaku, iaitu first time dapat tail, second time dapat head, third time pula dapat head juga. Okey, boleh ke jadi macam ni? Kita boleh tengok dekat sini. First time T, iaitu tail. So ni kali yang pertama kita dapat T. Second time kita dapat H, dapat. Kali yang ketiga kita dapat juga H. So ini adalah boleh jadi. So ini adalah cara yang senang untuk kita tengok benda ni. Dalam video seterusnya kita mungkin tengok macam mana kita boleh kira probability daripada situasi macam ni. Okay, so yang ni saja untuk video hari ini. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Thank you.